Tapi tu lah, kalau kau tanya aku berapa bintang, mungkin disebabkan banyak benda aku dah boleh agak. Banyak benda aku dah boleh teka dalam cerita ni. So Kirby has the name, the tech gauge, the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum. Hai. Sebenarnya aku dah pergi tengok filem ni dah 2 hari lepas, hari Selasa. Ni aku tengah rekod ni hari Khamis. Bukan sebab apa, aku tak sihat, suara aku tak ada, so tak boleh nak buat review. Tu yang ni pun tak adalah okey sangat, tapi okey lah, boleh lah nak cakap kan. So lambat sikit lah nak buat review untuk filem apa? Filem Chelon yang diarahkan oleh Adrian Tay. Aku kalau nak tengok filem Adrian Tay sekarang ni kan, kalau dulu mungkin okey kot, aku suka sebab dia kalau buat filem aksi memang best lah. Tapi bila dia dah banyak buat filem aksi, aku rasa dia bab aksi memang tak ada isu lah bagi aku, Adrian Tay punya filem. Tapi untuk story keseluruhan dia macam agak sikit kurang lah. Dia macam orang kata dia terlebih, ataupun dia lebih fokus kepada action tu, ataupun dia just bagi action untuk nampakkan cerita tu best. Tu yang kadang-kadang bagi aku macam potong sikit lah. Aku nak juga tengok story ataupun plot ataupun storyline yang best untuk sebuah filem. Jangan tak nak harapkan sangat action tu lah kan. Tapi action kena best lah. Kalau action tak best pun tak okey juga kan. So cerita Sherlock ni dilakonkan oleh Syukri Yahya, lepas tu ada Beto Kushairi, ada Shazzy Sam. Tiga nama besar bagi aku menjadi pelakon utama dalam filem ni. Sangat-sangat tu lah, sama wow kan. Lepas tu ada juga Nadir Nassar, pelakon baru juga. Ada Alasya Amin. Alasya Amin ni dah banyak juga orang ambil dia berlakon, lagi-lagi yang cerita action tu yang quite nice. Dia pun berlakon okey juga. Lepas tu ada Azan Rani, dan ada lagi lah ramai sebenarnya pelakon-pelakon dia. Tapi ni kira pelakon-pelakon yang orang kata main lah kan, yang lebih banyak ditunjukkan. Sebenarnya ramai lagi pelakon-pelakon dalam filem ni kan. So filem ni pasal filem kisah apa dia sebenarnya adalah sebuah filem crime, jenayah senjata. Main villain dia Shazzy Sam, Dato' Bakri. Lepas tu Syukri Yahya, aku lupa lah, dia seorang polis. Beto pun dia punya penjahat juga dalam cerita ni kan. Orang kira orang kanan Shazzy Sam ataupun Dato' Bakri ni kan. Bakri ni diorang dia jual senjata haram apa semua. Lepas tu Syukri Yahya ni ditugaskan untuk siasat lah kan dia ni kan. Tapi itulah, sudahnya jadi lain pula. Dan whatever, kau pergi tengok lah sendiri kan. Aku malas lah nak. Aku mulakan dengan perkara yang kurang best bagi aku untuk filem ni. First thing first, filem ni aku dah dapat ataupun aku dah terbaca rumours dulu sebelum cerita ni start tayang sebulan lepas. Aku rasa aku dah dapat rumours yang filem ni ada persamaan dengan satu filem daripada Hong Kong ni tau. Pulanya cerita tu aku dah pernah tengok, tapi cerita tu dah lama lah, tahun 2002 kata silap aku. So, tapi aku masih ada ingatan lah untuk cerita tu kan, sikit sebanyak kan. Aku pula ada cari sikit-sikit kat YouTube. Lepas tu aku tengok, cerita ni aku dah tengok lah kan. So, aku ada ingatan kembali pasal cerita tu. So, benda tu efek sebenarnya untuk aku tau. Bila tengok filem ni, banyak benda aku dah boleh tahu kan. Dia bukanlah nak kata 100% sama ataupun banyak sangat sama, tapi ya, dia ada benda yang sama, struktur dia agak sama. Tu yang buatkan sikit potong lah untuk aku. Aku dah boleh agak dah apa yang berlaku. Bila tu aku macam tak banyak benda yang aku surprise lah kan untuk cerita ni kan. Tu yang sikit potong kan. Menyesal pula aku terbaca rumours. Dia bukan aku terpaksa baca sebenarnya rumours tu pun, sebab orang tu pergi tag aku kan, pergi komen dalam aku punya posting aku kat thread tu, yang potong lah. Aku pula melayan pula kan tu.
Tapi tak apa kan. Okey kan. Korang kalau aku tak nak bagi tahu cerita apa, korang pergi tengok. Korang tak payah fikir sangat lah pasal cerita apa dia sama kan. Korang pergi tengok je. Lepas tu apa juga yang kurang best, ada beberapa perkara ataupun scene ataupun event-event yang berlaku tu macam tak masuk akal lah kan. Ada kadang-kadang kau rasa macam nak tergelak kan. Ada satu tu aku tak tahu lah, dia nak sengaja ke apa kan. Dia nak follow orang jahat ni, tapi itulah follow guna kereta polis. Aku boleh ingat aku nak tergelak, kau tahu tak. Bila kau follow kereta polis macam mana, orang tu confirm dah tahu kau tu polis kan. Tu di antara lah. Lepas tu ada beberapa perkara lagi aku malas lah nak cerita kan. Nanti jadi potong untuk korang kan. Aku rasa tak masuk akal lah benda tu je boleh jadi kan. Macam kadang-kadang adalah benda-benda beberapa perkara macam kawasan tu tak ada polis tau. Aku rasa macam alah, padahal kita tahu dia berlakon tu dekat mana dan kawasan tu banyak balai polis. Dan aku tahu ni juga sebuah filem fiksyen. Takkanlah dia nak masuk akal. Kalau kau nak tengok masuk akal, kau tengok dokumentari kan. Tapi tu lah kadang-kadang jadi kelakar lah bila kau terfikir balik kan. Tu yang sikit potong jugalah bagi aku. Lepas tu apa yang juga kurang bagi aku, final battle ataupun climax dia tu. Dia bukan final battle, climax dia tu tak best. Okey je. Tapi tu lah, dia punya penyebab tu adalah aku cakap takkanlah sebab tu je kan. Takkan sebab tu kau nak jadikan, kau nak all out tau. Kau macam kau nak usahakan juga kan. Jadi sebab penyebab tu yang buatkan main villain kalah. Itu yang jadi macam alah tak kena cakap kan. Padahal main villain tu pun lari je, ataupun at least buatlah situasi tu berbeza sikit kan. Janganlah terlalu disebabkan benda tu je. Tu yang jadi potong bagi aku kan. Tu aku cakap aduh yai, dia tak perlu pun berkorban terlalu besar macam tu kan. Tu lah bagi aku sayang kan. Dia punya situasi tu tak berapa kena lah bagi aku kan. Lepas tu apa juga yang kurang, ada beberapa certain words dia agak cringe. Lepas tu adalah dia gunakan ayat-ayat words yang macam awkward sikit lah bagi bila kau dengar. Mungkin orang saja je kot gunakan perkataan-perkataan ada certain tu. Bila kau dengar dia dibina dengan satu ayat, dia jadi macam sikit awkward Tapi tu bagi aku bukanlah isu besar pun. Cuma isu yang paling besar macam aku cakap tadi lah, aku dah terlalu ataupun aku dah tahu cerita ni ada persamaan ataupun ada struktur yang hampir sama dengan cerita yang mana. So dia efek untuk aku kan. Lepas tu ni mungkin perkara yang mungkin buatkan korang akan kurang sikit. First thing first, filem action yang bukan orang kata fast facing tau. Dia agak slow sikit sebab dia bukan non-stop tau bagi action. Dia ada awal-awal, lepas tu dia stop, dia ada background story, dia ada cerita dia kan. Dia tak adalah nak action dia, lepas tu dia action balik, lepas tu dia stop, dia ada macam-macam lah, dia ada tunjuk background story apa semua. So kat situ mungkin certain orang akan sikit boring sebab dia tak, mungkin harapan cerita action ni kan, lagi-lagi Adrente aku mesti dapat cerita yang action yang non-stop. Tak, cerita ni tak. Tu yang bagi aku agak surprise jugalah dengan pendekatan baru daripada Adrente ni kan. Dia bukan sekadar mengharapkan action, dia ada story dia ada drama dia ada build up karakter dia. Tu yang bagi aku agak best kan. Lepas tu mungkin juga yang orang tak berapa minat kalau orang tu jenis yang banyak tengok filem-filem crime daripada Hong Kong. Mungkin kau akan rasa macam banyaklah persamaan ni dengan filem tu, dengan filem ni. Macam aku tadilah kan, aku ada, itu baru satu je yang aku dapat recall kan. Kalau aku rasa kalau banyak lagi, sebab adalah rumor-rumor cakap banyak dengan filem-filem Hong Kong yang lain kan. Tapi aku tak ambil tahu sangat tu kan. Cuma satu filem tu je.
So tu yang jadi potong. So kalau korang yang jenis melayan ataupun menonton, memang suka tonton filem-filem crime daripada Hong Kong, memang korang akan rasa cerita ni tak apa-apa kan, tak best ataupun biasa je. Tu salah satu mungkin kan. Tapi apa yang best untuk filem ni, dia awal-awal dia dah bagi satu intro yang baik kan, dengan action dia, dengan perasaan intense tu. Bukan sekadar intro tu, setiap action dia bagi kau perasaan intense dengan action yang best, dengan practical effect letupan yang sebenar. Itu yang bagi aku gempak kan. Dante dapat bagi benda yang orang kata action yang sangat gempak tu memang makanan dia kan. Lagi dia gunakan practical effect tu dengan sangat-sangat berani Ada seperti di open space tu yang bagi aku cakap gila selut Walaupun kalau daripada mata aku nampak lah, walaupun dia guna practical effect, dia ada top up sikit dengan CGI untuk nampak lagi besar api tu ke apa kan. Tapi tak adalah nampak macam awkward sangat ataupun nampak buruk ke apa kan. Dia jadi cantik dia nice Tu yang aku salute dengan Dante bab-bab benda-benda macam tu kan. Action dia memang cukup-cukup intense Lagi-lagi bila melibatkan penjenayah tu kan. Dia punya benda-benda yang dia buat tu sangat berani kan. Ada benda yang agak ngeri ataupun nampak macam ganas kan. Tu yang bagi aku Dante memang sangat baik kan. Lepas tu ada plot twist, tapi plot twist ni nak katakan dia terlalu mind blown untuk aku, tak lah. Tapi ada lah, dia at least adalah satu part tu aku rasa macam agak tak sangka jugalah kan. Tapi tak terlalu mind blown. Mungkin sebab macam aku cakap sebab aku dah terkesan dengan dengan filem yang aku dah tengok sebelum ni kan, cerita lama tu aku dah terkesan dengan rumours tu kan. Tu yang jadi mungkin plot twist tu tak effect sangat pada aku kan. Walaupun adalah satu plot twist tu yang buat aku sikit macam kan tu. Tapi aku rasa kalau korang yang tak biasa tengok cerita filem-filem crime, aku rasa korang dah rasa macam dia punya plot twist yang dah rasa macam satu plot twist yang sangat gempar kan. Mungkin aku tak sure juga kan. Lepas tu apa juga yang best adalah build up karakter dia. Itu yang bagi aku benda yang aku sangat boleh highlight build up karakter, lagi-lagi karakter Syukri Yahya. Aku tak ingatlah nama dia, aku dah lupa berapa hari dah tengok kan. Build up dia, background story dia, kau dapat rasakan dilema dia, kau dapat rasakan kenapa dia buat benda tu. Bukan sekadar Syukri Yahya, Beto pun sendiri kan. Kau dapat merasakan diorang punya dilema tu, diorang punya krisis dalaman diorang tu kan. Kenapa diorang bertindak macam tu. Itu yang buatkan aku rasa sangat-sangat membantu perjalanan cerita ni. Kau boleh lebih faham, kau boleh lebih merasai setiap watak tu. Tu yang bagi aku kali ni permainan watak, permainan story, permainan background story, walaupun dia bukanlah melirik nak cerita background story tu panjang sangat, dia just bagi kadang-kadang klip-klip sikit-sikit, tapi benda tu kau dah boleh faham kenapa watak ni jadi macam ni, kenapa watak ni bertindak macam ni kan. Tu yang kau rasa benda tu sangat-sangat membantu kan. Tu yang bagi aku di antara benda yang sangat-sangat good job untuk Dante kan. Lepas tu apa juga yang best adalah scene one shot dia tu. One shot scene dia tu. Itu walaupun dia bukanlah one shot scene yang sangat gempak, tapi dia berani dia buat kat open space juga Tu yang bagi aku rasa macam hebat lah. Dante berani buat something scene yang bahaya. One shot scene ni kau tak boleh fail dia tak ada ruang untuk fail. Tu yang bagi aku dia buat dan berjaya tu. Bagi aku sangat salute untuk bukan sekadar Dante, terutama juga
pada pelakon-pelakon lah, Syukri Yahya, Beto, sebab Beto terlibat lah cerita ni. Lepas tu apa juga yang best dan aku rasa aku boleh bagi pujian adalah man-man pelakon yang aku cakap tadi, Syukri Yahya, Beto, Shazi Sam, Nadir Nassar, Elias Amin, Azan Rani, semua berlakon dengan sangat baik. Lepas tu pelakon-pelakon lain yang bukan main karakter pun berlakon yang agak baik, walaupun adalah satu dua tu macam sikit awkward sikit, tapi tak adalah efek kan. Untuk keseluruhan cerita tu yang bagi aku cerita ni dibina dengan sangat baik ataupun sangat teliti kan, daripada segi dia punya action, daripada segi lakonan, props dia ada gunakan senjata-senjata yang sebenar. Dia gunakan, walaupun ada banyak lebih lagi dia gunakan props senjata yang prop kan, bukan senjata sebenar kan, tapi kau tak nampak senjata tu nampak fake ke apa kan. Lepas tu dengan practical effect dia, semua tu bagi aku dibina dengan sangat baik lah. Tapi tu lah, kalau kau tanya aku berapa bintang, mungkin disebabkan banyak benda aku dah boleh agak, banyak benda aku dah boleh teka dalam cerita ni. Tu yang bagi aku efek yang sangat tinggi lah. So aku tak boleh nak bagi, aku kena jujur tak boleh bagi bintang yang terlalu tinggi, sebab benda tu sangat-sangat terkesan untuk aku kan. So aku just boleh bagi 8.5 bintang per 10. Kalau aku tak tahu, tak tengok cerita tu ke, yang rumours yang mengatakan sama tu, ataupun aku tak tahu pun pasal rumours tu, aku rasa aku boleh bagi lebih lah sebenarnya kan. Tapi sayang lah, orang yang komen kat aku punya tu pun, aduh, tunggu lah, aku dah tengok cerita ni kan, kau barulah kau dah nak spoilkan mood aku kan. Tapi tu lah, kau pergi tengok, kau enjoy, pergi support. Aku rasa cerita ni sebenarnya sangat-sangat baik. Cuma tu lah, macam aku cakap tadi kan, so aku harap korang pergi tengok cerita Sherlock ni kan. Dan aku harap kalau review aku mau bantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem ni, aku harap korang dapat subscribe channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian, Assalamualaikum.